Astagfirullah. Ketidakakuran kecil kita dah bincangkan, ketidakakuran besar kita dah bahaskan. Jadi hari ni kita nak bincang pasal apa pula? Okey, hari ni kita nak cakap tentang perkara yang serius ni tadi. Iaitu ketidakakuran yang last kali, ketidakakuran serius yang boleh menyebabkan sijil halal syarikat Ditarik balik. Jadi ketidakakuran serius ni dapat dibahagikan kepada dua. Okey, yang pertama adalah dari sudut syariah dan yang kedua dari sudut teknikal. Jadi daripada sudut syariah, okey, perkara yang selalu jadi okey dekat industri adalah okey, terdapat bahan yang tidak halal seperti arak dan babi berada di dalam kawasan pemprosesan ataupun di dalam premis. Okey, jadi pastikan bahan yang tidak halal ini tidak dibawa masuk ke dalam kawasan yang dipersejakan halal. Okey, terutamanya melalui pekerja yang membawa bekal. Betul. Kedua adalah ketidakakuran serius daripada sudut teknikal. Sebagai contoh, tidak memaklumkan kepada pihak berkuasa tentang sebarang perubahan pengurusan ataupun syarikat. Apatah lagi apabila melibatkan pemalsuan atau penyelewengan terhadap maklumat di dalam sijil pengesahan halal Malaysia. Jadi inilah dia merupakan ketidakakuran serius yang dapat memberikan kesan terhadap pensijilan halal. Stay tune di video kami untuk kita bincangkan next topik. Jangan lupa like and follow. Comment and share. Bye.